Walau dengan Lun Tuang hadir tengku dalam acara referendum lah. Acara referendum. Awak tanya tak pilih Aceh Merdeka, apa tak pilih NKRI. Bakal yang kadang menyakir mana Jambung kan hanya tak pilih je ke Khalifah Aceh kan hanya tak pilih tak bagi pengut. Di pengut yang mana ngah ada. Ya kan? Gimana menurut awak kata apa ke sesuai dan layak dipercaya lagi lompaknya? Apa betul? Ipungun kandungnya, penena. Ipungun ah? Ipungun. Kan ni cok ya bi peng gaji ya Aceh bintang di bulan ni. Memang HIB. Mana dia apa kampung ke Patih? Awak Aceh ke mana ipungun kandung? Yang ke Malay dia gede? Patih. Ada kali-kali. Yang ke Malay ada. Masa hari ini ni kan berawal cik yang rusak lah. Mana Patih le di urang kan? Betul. Tiga tang sulit di umur dia pegak mahal percaya. Maknanya tanya hanjut mu. Sulit. Sulit. Nak dengar orang. Baik ke pengap-pengap enggak. Hanjut ke Jambung di iman Raja Jambung memang hanjut le. Baik tak pegaja gubernur mungkin mesti yang pilih le. Ya tu, tiga tang sulit di umur dia pegak mahal percaya le. Yang mana negara Aceh. Nan nak ngam jak gimana? Kau fikir wakah mandeng nak corong bangga katuk bajai kan lagaknya kan hayu wakah walong nak cicik berhawa gantung hi walong lah padakahnya. Ya kan? Banyak aku nak pegah berterang maju. Baik pengen-pengen beli. Nak dengar? Nak dengar? Yes, dikam je. Tengok-tengok endang makan dok PK tau nak ni. Siapa gahnya Pak Wadi ah? Pak Wadi. Tak pegah kuna do koruptor. Nya kah janji si tajang koruptor. Kadang si kakak pina koruptornya. Pokok apa ngagop le. Okey walong bangai ah. Okey. Pemimpin Aceh awak gubernur Aceh awak tua peng rakyat. Ya. Nyam si Wandi kalop dia. Awak tua peng rakyat. Kan bermaknai Wandi mantai yang tak laji je kan hidro. Ya itu mewak kan aci kadang pada depa menyeka bapeng. Pandai nak aku malim dah. Ya. Ya lah. Syariat Islam pada ni dua bapeng dengan bak riba. Itu. Bak kubur rinang itu syariat Islam. Ya. Ini syariat Islam bak pungung rinang itu bak peng riba ni itu. Kau fikir menyenang otak ke? Ya, fikir mudah.